Habis sibling. Hi guys. Hari ni kita nak pergi Myeongdong Market. 6 We go to Nam Namsam. Namdaemun Namdaemun Tower. Namdaemun Market. So kita dah sampai ke Namdaemun Market. Mami dah tired. Mana market dia? Ni eh? Sana tu. Jom ni, jom je. Sekejap je lah. Kita dekat entrance 6. Okay. Kat school. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan Namdaemun. Tu. 얼마나 써 있어? Bang, sakit. Tengok dalam ni. Ada tak souvenir? Ada. So kita naik ke atas ni, dia ada jual baju-baju budak. Wih, matching lah baju ni. Ni. Matching. Baju budak-budak 7,000. Dua 10 yang. Dua 10,000. Kat sini memang dia suka jual stokin kot. Stokin banyak tu. Hari ni weekend. Boleh tahan ramai jugalah orang dekat kawasan Namdaemun Market ni. Okay, so ni dekat area Namdaemun Market. So banyak juga jual baju, seluar, bag-bag kalau korang tengok. So sekarang ni kita nak pergi kedai Misa. Misa ni antara kedai yang kita dapat harga souvenir yang murah lah. So kalau korang nampak depan tu, okay, ada warna kuning ni, okay, warna kuning ni, and then bangunan oren kat ujung sana tu, bangunan oren. So kita nak ke sana. Okay, so kalau korang nampak ni, okay, masuk ke dalam sini. So kita nak pergi ke kedai Misa. So kedai Misa ni antara souvenir yang murah lah. Jalan bang. Situ. Okay, kita nak pergi ke kedai Misa. Betul. Jom. Ni kedai Misa. So korang kena datang kedai ni, kedai Misa. Kalau macam ni kan, macam ni kan, kita dapat harga 2,000 saja. 2,000 sahaja. Kalau korang tengok, satu ni 2,000 sahaja. So kalau korang nak datang, korang kena datang dekat sini Misa. So ramai orang Malaysia suggest datang ke sini. Korang tengok, memang ramai orang Malaysia datang dekat sini guys. So banyak juga yang lain, dia ada jual juga yang lain.
Tapi kalau yang nak murah macam ni ada 9,2,000 saja. Kat sini memang dia pun suka jual stokin kot. Stokin banyak tu. Hari ni weekend, boleh tahan ramai jugalah orang dekat kawasan Nam Demun Market ni.